Eddie kita. Bos Eddie yang memungkiri janji. Oh, relax. Nampak? Meter CDV 151. Meter ni baru 136. Jadi kita punya sahabat garas punya bos XADV. Apa dia? Eddie. Bila dia nak main drive balik pun tak tahu. Kita kejar bahagian depan. Maksudnya kita dah sampai ke kelompok depan ni. Si Pak Haji lama tak ride. Pak Haji bye. Lama dia tak ride. Ni dia dah ride balik lah. Otai. Umur dah 60 ni. 60 lah. Masa dah 60 lah Haji bye. Lama lah dia tak ride. Ni dia ride balik. Ramai dah pakai SCDV dulu. Ramai pakai SMAC. Sekarang ramai pakai SCDV pula. Jom kita kejar kelompok depan sikit. Ada Adi. Lepas nak buat detailing motor, nak basuh motor, boleh Roger brother ni. Adi Pok 01. Dia tengah buat bisnes baru dekat rumah dia. Detailing motor. Dia tengah buat detailing motor. Kalau hamba nak buat basuh motor lah, basuh kereta pun dia. Mantap lah. Kita kiri lah. Oi, batu. Ni kita punya token sponsor. Atong token sponsor. Dia yang buat sale untuk S1000 sekarang ni. Kalau hamba nak beli minyak S1000 apa benda pun boleh jumpa Atong MKMM Motor. Dia pegang sale. Dia berada misai tu bersama dengan MT Tracer dia. Abang misai. So betul lah, ni dah kelompok depan ni. So aku nak try tengok chip dapat. Yes. Okey, mantap. Tak melekat. Mari mengejar chip. Dia abang racer kita. Abang racer kita Adib. Aku rasa itu dia dah tukar exhaust. Besar dia pakai exhaust standard balik. Kau dia dah tukar lagi. Depan kita ni Adi dengan Wak Haji. Tadi berarti Adi tu Adi Wak Haji. Apa yang Wak Haji kita? Apa yang Wak Haji kita? Adi.
Nampaknya chip ketinggalan sikit. Chip agak ketinggalan di belakang. Tak boleh bawa. Bawa motor dah 100,000. Dah kurang kelajuan. Motor dah 100,000. Dah tak boleh bawa lah. Dah tak laju lah motor. Kan? Nampak? Tunduk lah macam mana pun. Memang tak laju lah. Dah tak boleh bawa lah. Dah kena tukar kunci. Tak pun dia dah kena upgrade. Dia kena upgrade aspek ni. Tak pun dia tukar kunci baru. Apa dia dah tunduk dah. Dah baca doa semua. Tak boleh buat apa tu. Aduh. Apa lagi depan ni? Mana lagi? Oh, apa yang baru? Oh, dia orang berracing apa? Sekejap. Kejar agak depan. Oh, hampai kat depan. Apa dia hampai kat depan ni? Dia mau tinggal chip lah. Pancang dia boleh tinggal chip. Oh. Kaki ni pun dah tak kuat lah. Jom kita tengok siapa yang duduk kat depan ni. Kelompok depan ni. Aku rasa aku dah tahu lah siapa yang kelompok depan ni. Jom kita kejar kelompok hadapan. Mereka bermain-main di hadapannya. Apa ada hadapan ni? Ramai kelompok depan. Racing. Racing ya. Racing ya. Racing. Apa lagi kelompok depan ni? Dia orang berracing ni. Terkejar kelompok depan. Dia orang berracing ke depan. Macam tu. Ya, kita pergi bawah dia orang. Apa racing ke depan ni? Racing ke depan rupanya. Padahal semua motor standard ni kalau korang nak tahu. Ni Sam, motor beberapa hari je pun. Demo-demo ni berracing rupanya. Ada kepala. Tok Uban kepala. Betul lah kepala tu. Kepala tu ada berracing ke depan. Racing ya. Ha? Oh.
Ada lagi ke depan. Apa lagi ke depan ni? Okey, kita dah sampai Juru. Kita nak tempat minyak dekat Juru, dekat Petronas Juru ni. Diorang berhenti depan Sungai 2. Sungai 2 tu tak ada Petronas. Aku pakai Settle. So Sungai 2 tu ada BHP, ada Caltex kot dengan Shell. Sebabkan aku pakai Settle, aku nak senang, aku malas nak pergi kaunter. So aku masuk kat sini. So sini aku isi je kat Petronas ni. Tak ada dekat pun, bukan jauh mana pun, lebih kurang je. So aku masuk sini, aku isi sini. Nampak? Aku ada kawan yang isi kat sini, bernama Adib. Dan dia tak perasan boleh aku masuk. Okay, kita isi kat sini. Kawan nombor 12. Kita isi sini dulu. Sekejap lagi kita pergi sana. Right. Okay, kita dah settle isi minyak. Jom kita pergi Sungai 2. So depa-depa semua kat Sungai 2. Adib dia isi minyak sampai dia tak perasan aku kalau aku tengah isi minyak. Terburuk tu lah Adib ni. Punyalah tak sebesar-besar alam aku, dia tak nampak aku. Adib. Jom kita pergi Sungai 2. Alright. Kita dah sampai Sungai 2. Kita dah selamat sampai ke Sungai 2. Jom kita tengok. Abang Sani dengan Danish ada lah kat sini. Mereka biasanya mereka akan tunggu kat sini ya. Mereka yang geng Penang selalunya dia Sani, kadang ada Danish. Lepas tu kadang-kadang Kak Zura pun ada bini dia. Tu Hijam. Hijam pun tunggu sini ya. Kalau nak pergi ride kan, nak menghalau ke Thailand, nak menghalau ke utara apa semua, mereka akan tunggu kat sini ya. Sini tak ada Petronas. Sini ada Caltex dengan Shell saja. BHP satu lagi. Tu je yang ada. So sebab tu aku isi dekat Juru. Sebab Juru ada Petronas. Aku malah nak pergi kaunter. Tu je pun. Jadi tengok Abang Sani ada ke tak ada. Sani bersama dengan anaknya Danish. Oh, ada yang isi dekat BHP pun dah. Sani
Sani tu ada suara. Tadi kenapa tak ada suara? Sani tak nampak Sani tak sampai lagi kot. Sani masih belum tiba. Rupa-rupanya dah Sani dah sampai. Ni motor. Tu motor tu. Ni dia punya motor. Tu Sani. Okey. Kita susah ni nak parking sini. Sekejap kereta ni mesti nak keluar ni. Jebon tu. Kita kena cari pot baru nak parking. Pot baru mana nak parking Kita cari parking jap. Okey, semua dah sampai dekat mana ni? Sungai Dua. Tengah relax-relax, makan-makan, rehat-rehat jap. Lagi kita cabut. Kita turun Alor-Star Utara. Alor-Star Utara masuk Jalan Langgak, terus pergi Pokok Senar. Terus pergi Durian Burung. So rasanya dalam gerak dalam pukul 10 ke 12 dah boleh sampai border kot. Kita akan singgah dekat Kuala Nerang dulu, isi minyak. Lepas tu baru kita cabut terus masuk border. Border Durian Burung tu tutup awal pukul 6 apa dia tutup 6 ke pukul 5 macam tu dia dah tutup So ada yang kat atas tu. Ni semua 65 biji motor. Tu pun ada. Tengah makan lagi. So inilah dia semua campur-campur. Relax jap. Lepas tu kita sambung lagi perjalanan. Right. Lagi kita tengok lagi atas highway apa lagi kelaku masing-masing. Yang tadi macam-macam kelaku ada. Macam-macam hal. Ting 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 ting. Ting ting ting. Dah siap buat reel ni? Siap. Dah siap buat reel Siap. Oi, nampak laju sambil duduk macam tu dia buat reel dah siap dah. Surat tu kena 2 keping ke? 2 keping. Tarikh semua sama lah. TM 2 keping tarikh semua sama. Aku kopi yang mu punya tu tapi aku buat 2 keping Memang 2 keping, satu driver, satu departure. Lapar bang. Awak dah habis laju ke tadi? Jadi bawa motor goyang-goyang. Dah macam goyang Hino lah aku tengok. Baru dia tahu penangan CF motor. First time bawa. Dia bagi gaji. Buat tu. Lagi kalau ada benda lain dia tapi ni memang power benda. Dengar. Ni power. Pil tak? Halo. Ai. Ai apa tu? Minum ngantuk tak tidur. Kuat. Ngantuk. Dia tak ais baby lah ni. Bagian ni. Dia tak ais. Ngantuk. Seminggu tak tidur. Buat kan nak seminggu tak tidur. Saya tak boleh lah. Sekali. Habis je. Bangga apa bisa mulai baca. Dia minum terus. Lagi tengok dia mulai macam gila betul lah. Macam-macam hal. Dah jom. Jadi kita sambung. Okey, kita dah nak bergerak ke Alor-Star Utara. So lebih kurang dalam sejam kot. Dah. Berapa minit? 50 minit okey, ngam tu dah lebih kurang 50 minit. Dalam pukul 10, 20, 10.30 tu sampai lah. Cun Cina. Lepas tu kita akan ke Kuala Nerang. Kuala Nerang tahu Bob? Jatuh kan? Kuala Nerang. Anjali masuk Anjali. Baru ada suara. Siapa ni? Oh, Islami. Oh loh, kita bertiga je ke? Sorry, Gani.
Itulah apa cerita tu Isemi tu. Dia tunggu kat border. Oh dia tahu pergi border lah. Okey ngam. So kita dah nak bergerak pergi ke Alor-Setar Utara dan pergi ke border. Apa Wak? Sekejap lagi masuk dalam siang pegang kamera ya. Jadi kita nak pergi mana ni? Apa? Patani? Kita nak bagi betul ke kita nak bagi Patani? Patani esok. Okey, lepas dari Amburo kita nak pergi mana? Hotel kat mana? Ada tapi cakap tak dengar. Ni cakap dengar tu. Ada kat belakang. Oh, ramai pakai 360 Jangan suruh aku ajak edit tu, dah mampu aku lagi. Alah, relax lah. Nak sampai situ bukan jauh mana pun. Sama, aku pun tak nak masuk. Aku tahu tapi aku tak nak masuk. Macam tu lah. Tak tahu. Dia kat belakang. Ini kat belakang ke kat depan ni? Macam macam dia kan dengan chip tadi kat depan ke kat belakang? Apa dah? Tak, aku kan resist. Kan resist. Kita kan resist nampak. Iwan lagi relax nampak. Siap menari-nari atas motor Gani memang laju. Daripada tadi dia laju. Dia slow, lepas tu dia rembat. Dia slow, lepas tu dia rembat. Ya, kita dah nak melepasi tol Sungai Dua. Alhamdulillah cuaca cantik. Tadi pun dah hujan-hujan tapi alhamdulillah cuaca mengizinkan. Cuaca tak hujan, cuaca cantik. Sampai pun awal kita target gerak daripada Sungai Dua pukul 10, tapi kita dah gerak sekarang. Maksudnya kita dah gerak awal. So insyaAllah kita akan sampai border tu pun awal. Saya rasa kita akan sampai border mungkin dalam pukul silap pukul 11 dah boleh sampai. 11.30 dah sampai lah kat border. Memang sangat cantik sangat cantik timing. Alhamdulillah. Sama dengan lah tadi aku keluar rumah, lepas tu hujan. Aku cakap ya Allah jangan hujan lebat. Aku cakap kan Dia macam dah hitik dah basah handbag aku ni. Aku cakap janganlah hujan lebat. Sekali lega tak hujan. Kalau hujan lebat tadi memang aku basah confirm dia. Itulah pasal Macam nak hujan kuat betul bunyi exhaust motor ni Iwan. Senang ni. Aduh.
dia punya posisi kedudukan tu nampak santai tau, motor tu. Dia nampak santai, relax. Selalu apa lu? Nah, jom. Marilah kita meneruskan perjalanan ke Alostar Utara. Sampai lah. Alright, kita baru saja melepasi gurun. Arena gurun. Ini kita dah nak sampai dekat area Pendang. Kota Solomon. Ini gurun lagi lah. Alhamdulillah, cuaca memang sangat-sangat cantik. Cuaca memang sangat-sangat cantik lah. Alhamdulillah. Inilah kelompok hadapan. Ini kelompok hadapan ni. Yang tadi kelompok belakang, tadi kelompok hadapan. So kita akan exit Alostar Utara. Alostar Utara. Wih, sakit weh, batu mokek. Kita dah lah pakai selang lipih. Aduh, hai. Sakit. So biasa bawa skuter, batu tak naik sampai betis kan, sampai kaki kan. Bawa ni sampai kaki tu. Jom kita try ligan kick kat depan. Follow je. Ya. Motor tanpa bok, motor apa? Angah runner. Motor apa rasanya standard aja. Standard je tu, standard tu. Dia tukar spoket dah. Dia dengan henggat. Dia tukar henggat. Jelas saja. Kelompok hadapan ni. Hari 401. Aduh. Negeri hijau kuning. Tapi dah tak ada padi pun dah ada ambil ni. Jom kita lihat kelompok nampak tak? Tengok chip tak, chip. Jauh di hadapan. Bom! Oh, pelik lah. Gaduh dia ni. Ayah mak B kita. Tok B. Kita dah sampai dekat simpang Kota Sarang Semut Pendang. Nak turun kat sini pun boleh, tapi dia akan masuk jalan kampung sikit lah kalau turun kat sini. Oh. Asal aku panggil box tak dengar. Bom. Ayah anda Mak B.
Lain macam oh. Ini confirm tak tidur malam ni. Maaf. Tak dengar pula dah. Aku panggil hang dengar. Bob. Alah. Bob. Aduh, aku punya mic tekuk. Hello, dengar. Alah, mic tercabut ni. Masuk. Ada seorang. Tadi tak tahu lepas cakap telefon pun. Terus jadi tu. Ni restart baik dah okey. Oi. Bagi kena nak masuk gilop tengok tau. Kita dah sampai Alostak Selatan. Ni simpang Alostak Selatan. Kita lagi satu Alostak Utara. Kita lagi satu simpang. Jangan masuk sini, masuk depan. Masuk sini nanya bos. Kita lagi satu. Ni Alostak Selatan. Kita kena exit Alostak Utara. Bob, mana Bob? Bob belakang. Gantung oi. Siapa suruh makan? Nak makan ubat gila
Perlombaan sedang dilakukan oleh mereka-mereka di hadapan. Oh, lori pula. Tunduk udang saja, kesian kat Mat. Dengar dia nak mengejar. Kita akan exit lagi 1 kilometer. 1 kilometer. Exit lah, exit kiri lah, exit kiri lah. Jangan terlajak lah, exit kiri. Exit kiri, exit kiri. Jangan terlajak lah. Exit kiri. Exit kiri, jangan terlajak. Terlajak masuk danau. Okey, kita dah sampai Alur Senak Utara. Sekarang ni kita menuju ke tol Alur Senak Utara. Lepas tu kita akan ambil jalan Langat. Jalan Langat kita akan shoot terus sampai Kuala Nerang. Isi minyak kat Kuala Nerang pergi kita masuk border ya. Ni masuk tol Alur Senak Utara. Depan tu balik rumah aku. Aduh. Ni lah tol Alur Senak Utara. Tu dia comel je. Kalau daripada Changlor nak main sini banyak tu 4 kupang. So aku nak kena cari chip. Nampak kat dia pergi dekat Shell Kuala Nerang. Ya. Ding dang ding 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 dang ding dang ding ding dang. Ding. Apa dia? Apa dia? Dekat mana? Aku dekat sini ya. Betul lah. Ya, kanan. Okey, kita dah nak gerak pergi ke Kuala Nerang Shell. Top up minyak sebelum masuk border. Top up minyak sebelum masuk border.
Nanti daripada border nak pergi ke sana tak ada kedai minyak. Traffic light pergi kanan ni. Mana tak sampai 28 je. Dua 28 kilo je. Mana sampai 48. Bodoh je gemuk. Adi pelik dia tengok aku cakap dengan siapa. Adi. Ni Adi. Abang Adi kau ni. Dia pelik. Aku duk cakap dengan siapa. Sial dekat dia. Dia tak ada gaduh, dia ada kadok. Dah masuk. Halo steer. Pelik aku petir. Oh, yang panggil sedap tu. Mana yang panggil? Oh, tu. Hilang selera. Sial betul. Dia lalu tadi kan mendung je. Tahu bau dia datang. Wow, sakit hati. Dia tak apa, dia dah bedal nasi lemak 3 bungkus. Aku kalau nak rasa kurus sikit duduk sebelah dia. Dia punya action. Gemuk pun dia action, tambah kalau dia kurang lagi action. Wah, sial lah. Aduh, mampui.
Yang tofu. 26 sampai Shell. Apa dia? Kenapa? Nah, mana ni? Kat belakang kan tu ada orang telefon ke apa kot. Sini memang jalan ni traffic light banyak. Tak, semalam dia tak gerak dulu. Dia ingat apa? Dia nak gerak dulu, pakai GS tapi nak gerak dulu. Geram aku. Dia Willy. Video ni masuk dalam YouTube tau. Aku tengah record. Pergi jalan lah. Aku masuk dalam YouTube. Apa lah kau? Apa lah kau? Dia main Willy tepi kita ya. Gua ajar. Betul-betul gua ajar. Geram aku. Kat sini motor tu kena tegak kan dia. Geram betul. Okey, kita dah sampai Pekan Pokok Senar. Inilah Pekan Pokok Senar. Tu Masjid An-Nur Bandar Baru. Tu Petronas Pokok Senar. Depan ni ada pejabat Risda Pokok Senar, ada sekolah Pokok Senar. Ni nama tempat ni Pokok Senar. Kita tak jumpa lagi Pekan Kuala Nerang ni, baru Pekan Pokok Senar. Depan nanti baru kita jumpa Kuala Nerang. Lagi 15 km baru kita akan jumpa dengan Shell Kuala Nerang tu lah. Jalan ni straight je sampailah jumpa Pekan Kuala Nerang tu. Panas orang ni. Panas. Sangat panas. Pokok Senar. Lama aku tak main sini. Lama gila. Balik kampung tak pernah tu nak main kau ni. Aduh, dulu rajin juga main. Lah dah jarang-jarang. Ya saya. Kau orang sangkut traffic light depan ni ke tadi? Pekan ni jam sikit hari ni, hari Sabtu. Orang cuti hari ni. Orang cuti. Lain tak ngam. Oh, korang mau kat situ rupanya. Ni dah jauh dah. Alamak, kereta ni nak belok.
Dia hidup dia macam tepung pelita. Contoh dia boleh maki kawan-kawan. Okey, kita dah sampai Kuala Nerang. Kita dah sampai pekan Kuala Nerang. So bateri pun boleh tahan kat ni. Kau awak bateri makan ni. So ni sekejap lagi so nak kena tukar memory card dengan nak kena tukar bateri. Ni pekan Kuala Nerang. So kita relax-relax kat sini dulu. Tu semua kat bawah. Ada yang kat sana tengah minum. Relax dulu. Sekejap lagi kita akan teruskan perjalanan hingga ke border. Bok, awak apa? Mesej. Mesej apa? Mesej bini. Bini? Baik, bini je. Bini je, Tak ada bini-bini? Confirm, Kan kalau orang sibuk sikit pagi ni buat cuti, tu ada nak pagi. Kalau KL kita panggil macam pasar tani lah. Pasar tani pagi je, mak. Busy sikit lah. Agak busy lah kan ni. So sekejap kita sambung lagi. Kita akan ke border dulu. Okay, alright. Kita dah nak bergerak ke border Ban Prakop ataupun border durian burung. Ish, teruk betul lah. Sebab durian tu dulu burung makan. Sana dah. Pusing balik? Apa dah pusing balik? Sama je. Sana lah ke kanan ni . Kali amak. Bok, nak beli seluar tu, Bok. Ada yang putih dia gantung tu awak punya lah.
Dah boleh eh? Jom. Oh, jaga pintu buka. Kan? Tukar duit dekat dalam lah kot. Mana? Siapa tukar duit? Tu? Tu? Pergi lah, siapa nak pergi? Kalau nak tukar cukup lah tu. Dia tak bersalah pun, dia berhenti tepi tu makan. Aduh. Hujan. Tak hujan lagi. Tak hujan. Mana ada hujan? Kita beramai-ramai pergi Ban Perakop, Durian Burung. Okay, kita dah sampai dekat border Ban Perakop. Tadi tak boleh nak buat video sebab hujan. Sebab aku pakai mic tadi. Bila pakai mic dia terbuka tempat charging tu lah. Tu aku kena tutup lah. Hujan. Ni border Ban Perakop. Ban Perakop ni belah Thailand. Belah Malaysia kita panggil Durian Burung. Ni loader Abang Mali pun dah sampai dengan motor dia. Ni dia punya driver. Ni YouTuber Luka Mali, Nawawi. Zawawi. Even Luka Mali says always wrong. Always wrong eh? Alamak. Luka, ชื่ออะไรนี่ เพจอะไร Dia tahu. Duit berapa? New name ah? New Min. Okay. MRR2, welcome to Thailand again. We will take you around the southern part of Thailand with the rains here. This is very challenge. We'll take care, guys. Siap lah. Tu ada lagi yang tengah chop. So ni sampai sini lah. Kenapa pakai baju hujan? Tadi kata tak basah. Kita tak kering lagi kan? Basah terus. Aduh. Sampai motor luka. Ni motor luka, ni motor luka. Tu motor burn. Bukan burn, bird. P-bird. Relax-relax jap. Sekejap lagi baru kita jalan. Alright. Okay, apa-apa kita Roger. Mari kita sambung perjalanan kita.
InsyaAllah semoga selamat sampai. Kita nak pergi ke Nawang Now. Nawang Now, nama kedai makan tu. Kita pergi kedai makan dulu, lepas tu baru kita balik hotel. Ni Malanggang kena cari ni kena cari dobi ni. Basah ni, cari dobi lagi. Alright, kita dah nak bergerak ke apa nama kedai makan ni tadi? Nawang Now. Nawang Now. Tak apa dia yang berdiri kat mana pun tak apa. Boleh pusing, jangan risau. Nawang Now. So duk ada dalam 68 km. Lebih kurang dalam sejam lah. 1 jam daripada sini. InsyaAllah dengan keadaan hujan ni, semoga kami selamat sampai ke kedai makan. InsyaAllah. Okay lah, tak ada apa dah. Hujan ni pun aku nak record pun. Nanti aku record perjalanan tu hujan-hujan je lah. Sebab ni aku dah buka mic, so boleh lah record. Benda ni kalau tak ada mic okey dengan hujan, tak ada masalah. Okay, jadi kita record dalam perjalanan daripada Ban Prakop ataupun Durian Burung pergi ke Nawang Now. Nawang Now tu dekat belah-belah Sakom lah. Sakom Beach tu kedai makan. Right, jom.